Mula-mula kami menuangkan cecair heatsink kaca tersebut terus ke dalam bekas simpanan. Kemudian kami mengambil span, mencelupkannya ke dalam cecair itu sehingga basah, dan seterusnya kami mengelap permukaan kaca tersebut dengan sangat lembut dan teliti. Sudah. Hanyalah mudah dan ia akan baik-baik saja. Cat akan disapu dalam 10 minit. 10 minit kemudian kaca akan disapu. Mari kita lihat bingkai jaring. Bahagian bawah tidak dirawat, bahagian atas dirawat. Sekarang mari kita uji bingkai jaring untuk menunjukkan fungsinya. Ini ialah penguji inframerah. Tanpa sebarang halangan, ia berukuran 4610. Dan kemudian saya menggunakan agen penutup yang tidak dicat ini untuk menutupnya dan ia masih 3300. Kemudian kami menggunakan agen penutup ini untuk menutupnya dan ia adalah 354. Nilai UV ialah 3100. Sekat dengan panel kaca tidak bersalut, ia menjadi 2600. Kemudian disalut cat menjadi 256. Eksperimen ini membuktikan lapisan kaca mempunyai penebat haba dan anti asap berkesan tanpa menjejaskan cahaya.